Pernah dengar orang cakap I'm investing overseas. Tapi apa sebenarnya maksud overseas investment? Adakah hanya untuk orang kaya? Jawapannya tidak semestinya. Cari Syamsul bila rumah. Overseas investment bermaksud anda melaburkan wang dalam aset yang berada di luar negara. Aset itu boleh jadi hartanah, saham, REIT dan dana pelaburan atau perniagaan. Contohnya, seorang rakyat Malaysia membeli apartmen di Dubai, UK atau Australia dengan harapan mendapat rental income dan capital appreciation. Itu adalah salah satu contoh overseas property investment. Kenapa ramai orang pilih untuk melabur di luar negara? Sebab pertama, diversification. Mereka tak mahu semua pelaburan bergantung kepada satu pasaran sahaja. Kalau satu pasaran perlahan, mereka masih ada aset di negara lain. Sebab kedua, peluang pertumbuhan. Ada negara yang sedang berkembang pesat, mempunyai permintaan tinggi terhadap hartanah dan ekonomi yang kukuh. Ini boleh membuka peluang kepada pertumbuhan nilai aset dalam jangka panjang. Sebab ketiga, peluang jana pendapatan dalam mata wang asing. Jika hartanah disewakan, pendapatan sewa mungkin diterima dalam mata wang negara tersebut. Namun, nilai apabila ditukarkan kepada ringgit bergantung kepada kadar pertukaran mata wang semasa. Tetapi kena ingat, overseas investment is not risk free. Anda perlu faham undang-undang negara tersebut, cukai, kos pemilikan, kadar pertukaran mata wang dan keadaan pasaran sebelum membuat keputusan. Jangan melabur hanya kerana orang lain kata ia menguntungkan. Ringkasnya, overseas investment ialah pelaburan yang dibuat di luar negara untuk tujuan membina kekayaan dan mempelbagaikan portfolio. Yang penting bukan di mana anda melabur, tetapi adakah anda faham apa yang anda laburkan. Dapat sesuatu?